So ni aku nak tunjuk, ni adalah rupa meja solid yang ada kat bilik aku. So aku alas dengan kertas hitam ni, actually sebenarnya tak nak untuk meja aku jadi kotor sebenarnya kalau lepas makeup ke apa. Dan box ni sebenarnya aku beli untuk letak macam aksesori aku ada. Cincin, gelang, kalau ada kerongsang ke apa semua korang boleh letak dalam box ni. So dia ada partition, so taklah bersepah barang korang. Ni pula adalah cermin muka kita. So cermin ni sebenarnya ada LED kat tepi dia. So kalau dah gelap ke malam ke korang boleh just on lampu tu dan dia akan nyala. Dan so terang sikit lah bila korang nak guna dia. Ni pula adalah tempat letak alat solid. So kalau macam korang letak atas meja kan nanti berterabur kan. So kalau korang beli ni korang boleh letak lah alat-alat solid korang mengikut tempat yang sesuai. So ada rak-rak dia, atas korang boleh letak benda lain, bawah benda lain. So tak adalah dia serabut kat atas meja macam tu. Dan ini pula adalah tempat untuk letak brush untuk makeup ke everything. So korang boleh asingkan brush different colour ke, ataupun kalau dah kotor bersih korang boleh asingkan. So tak adalah serabut jugalah, kiranya lawa sikit lah kat atas tu.